nak balik kampung. Tada! Penuh ya? Sini sister. Kita orang recycle baju raya tahun lepas. So let's outfit check. Aku tak buat semua mata tak apa. Ha? Aku tak buat semua mata. Harapan yang pernah kita bina musnah. Tetamu nak datang. Wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan Di lokasi tragedi. Dengan kekuatan seramai 272 orang bahagian silahan yang terlibat seperti pidana, bomba, benda. Ada Pro 2 tambah berdaya. Lepalah Asia untuk jalan beraya. Nampak tu, mesti tak tahu kan nak buat kerja apa. Ada yang nak sambung belajar, ada yang nak terus kerja. It's okay. Weh, cantik lah weh awan sini. Hah? Hah? Yelah, kenapa? Parking dalam Bawa masuk kereta Masuk kereta. Jadi ini adalah kampung kita orang. Dah sampai kampung. So inilah kita orang punya kampung basically. Dulu rumah ni masa kita orang kecil-kecil kita orang duduk sini. Tapi sebabkan kita orang semua dah besar, lepas tu kita orang dah jarang balik kampung. Jadi rumah ni macam terbiar. So bila tak ada orang duduk, rumah dia jadi kosong dan gitulah. Tidur korangnya. Assalamualaikum. Apa? Ada? Mood dia tu. Dudul. Ada kaca-kaca.
Kacang-kacang. Cara kacang. Mana pinggan? Okey. Dah. Ini apa? Sama tapi dua-dua pun keras. Memang tak masak lah kita. Datang memang lengah-lengah. Memang tak masak, malam nak masak dah. Ya. Dan beraya first rumah. Rumah nenek kita orang. Rumah nenek kita orang belakang rumah je. Kakak tak ada sunset. Tak nampak sunset lah kakak. Sunset kat sana. Sunset. Sunset not sunset. Kenapa nak matikan? Tunggulah dulu. Tunggu sampai dia hidup. Manalah adik tahu. Tidak ketahuan. Ha, baru nampaknya dalam kamera. Semalam macam tak nampak. Kena. Yalah, nampaknya tak boleh esok lah pakai jenian kan dekat kamar ni. Ambil gambar kat tangga. Situ. Tangga luar lah nya. Mana nampak kat sini. Kita keluar pun dalam petani. Kita lalu belakang. Retro tu. Jaga lalu tepi ni. Ha. Seliput ke atas. Oh, dah buat turun dah. Hi guys. Hari ni adalah raya yang ketiga. So hari ni kita nak pergi beraya sebab semalam saya tak sempat sangat nak raya sampai dah petang. So sempat raya satu rumah je. So hari ni kita orang akan raya rumah saudara mara. So ini adalah baju raya kita orang 3 tahun lepas. Outfit check. Bye. Semua dah masuk kereta guys. Ya. Kau tu masuk kanan mana? Semua dah Dah. Sudah. Dengan produk Kuku, sehat lagi mudah. Avengers, jom kita raya dulu sebelum dimensi bau segar sepanjang hari. Good day, Charles. Yang ada. Aku rasa macam dekat dengan sekolah lah. Baru So ini kita orang ada nak pergi rumah yang ke 1, 2, 3, 4. Rumah yang keempat. Daripada rumah pertama makan, rumah kedua makan, rumah ketiga makan. Makan saja. Masalahnya tak macam tak kenyang pun. Tapi mengantuk. Makan ngantuk. Tapi kalau pergi rumah lagi, rumah orang lain, masih lagi boleh makan. Kau boleh makan lagi? Boleh. Dia macam tak, dia bukannya kenyang yang macam senak perut tu. Dia macam makan biasa je. Bukannya makan banyak, kita makan tak jamak. Bukan makan. Tapi tadi aku makan nasi. Tak tahulah nasi tu rasa banyak ke tak. Tak ada. Rumah pertama makan tengah hari makan. Dah sampai mana? Oh, dah sampai lah rumah keempat guys. Dah tak ada dah bangkin yang kita selalu naik duduk tu tunggu sampan. Dulu kita orang kecil-kecil selalu pergi pasar karet naik sampan kat situ. Ada plastik sampah tu. Jangan lupa.
Sekarang dah nak balik, nak pergi beraya dulu kat kampung, lepas tu kampung sebelah ayah, lepas tu baru kita orang balik. Apa ni? Ui, kau kenapa? Tadi pagi kita bangun kumpan. Kita tengok tahu untuk ini kadang mana grip berapa 7 lebih berapa tengok hidup hidup iya kan. Betul kanan bu. Kanan sini. Mendarat. Pandai lah ngarah-ngarah. Ada baik tak ikut jalan ibu? Oh, saja nanti sampai SMA 3 belok kanan. Jadi Ika dah sampai ke? Oh, dekat je. Hai. Tu macam ada orang jual marhaban tak? ya. Tak tahu. Bukanlah ni. Yang bakso tu. Dah sekejap je, tak lama. Sekejap je. Dah, Mi. Ayah nak je lah kejap je, Mi. Ni nak kerja sini, nak tinggal sana. Kau main kerja ya? Kau main kerja? Kau main kerja? Kau main kerja? Sedap, sedap, sedap. Love, love. Finally, we are home. Sepanjang perjalanan pulang, saya tidur je. Sebab ngantuk gila guys. Dah makan, dah kenyang, mengantuk je. Sebab jalan tak jam. 1 jam lebih je dah rumah. So itu je lah vlog raya kita tahun ni. Jumpa di vlog yang akan datang. Bye.